Tes. Okay, hi. Hari ni saya baru balik daripada a lot of panic buying. Taklah, bukan. Saya baru balik daripada beli barang. Semalam saya ada beli barang, tapi semalam panic buying. Hari ni membeli dengan tenang dan rasional. Alhamdulillah, I have a lot of time untuk berfikir di depan rak barang tu dengan lebih lama. Semalam tak sempat nak berfikir. Hari ni baru berfikir. So, we go and see one by one. First shop is Tokyo Town. Kejap, saya keluar gambar. Okay, dekat Tokyo Town saya beli 3 benda. Actually pergi Tokyo Town tu bukan dalam rancangan saya, tapi dia macam dah lalu. Alang-alang perjalanan nak ke sana tu saya tak hadap jam. So saya berhenti Tokyo Town dulu. Sebab kalau dah pergi tempat lain lebih jauh daripada Tokyo Town, nanti nak ke sana kena hadap jam. So lebih lama. So dah sampai situ nampak, pergi dulu. So first purchase lah. Dalam banyak kedai tu saya jumpa satu kedai ni dia jual homemade sabun. Dia natural sabun lah. Soap yang dia buat sendiri, lepas tu dia potong-potong dia jual kan. Tapi saya tak beli sabun. Saya beli air freshener. Sebab saya dilema tadi sama ada nak beli yang dalam bentuk sachet tu ataupun yang ni. Kalau yang sachet tu RM20. Kalau yang ni 28. No, 25. 26.50 sen. So yang ni dia kita spray bila kita nak guna. Kalau yang sachet tu once kita dah buka, bau dia akan keluar non-stop. Kita tak boleh pause dia kan. Dan dia bertahan selama 3 bulan. Which is saya rasa less benefit untuk saya. So I prefer this one. Harga dia mahal sikit, tapi bau dia adalah bau yang saya prefer. Yang sachet tu saya prefer juga bau dia satu je. Tapi dia ada 2 jenis bau. So dia macam alamak tak banyak pilihan. Yang ni ada 3 pilihan. So saya ambil yang ni. Lama juga lah temu nak customer. Nasib baik ada seller sister tu, dia tolong saya pilih. And bau dia sangat wangi je. Dia bagus untuk letak dekat kereta dan bilik. Okay, next is if you go to Tokyo Town, mostly kat sana memang banyak sangat kedai makan. So kenapa tak beli makanan Jepun je? Tak tahu. Sebab rasa macam nak dessert. Saya beli donut. Donut ni RM4.50. Donut white chocolate almond. Saya nak white chocolate je sebenarnya. Lepas tu ada satu kedai ni. Kedai ni besar. Dia jual banyak jenis kek. Ada scone. Ada tart. Ada tart biscoff. Benda tu yang paling saya nak. Saya dah pergi lalu kedai tu sekali. Saya cakap kat hati saya, oh saya nak beli biscoff tart ni. Habis saya pusing. Saya sampai kat kedai tu balik. Ada abang tu tolong saya. Dia tengok saya nak beli apa. Dia bagi suggestion apa semua. Last saya beli ni. Dah makan dah tapi tak habis. Strawberry cake. Asal mata macam kecil. Strawberry cake. Ini cuba teka berapa. Ni pun lama jugalah situ menung. Ini RM12. Sejuk baru sedap. Kalau dia dah tak sejuk, dah tak sedap. Okay, itu untuk Tokyo Town. Next is saya pergi dekat Tanah Rata. Depan lagi. Dekat dataran jangan. Depan lagi. Aduh, macam mana cakap Dia depan lagi lah. Dekat dengan Frisia Akasia. Saya tak ingat apa nama resident tu. Kat situ ada mesti DIY. Ada Guardian. Ada Old Town White Coffee. Ada something. Kedai tu macam tertutup lah. And dia tak meriah sangat. Saya pergi sebab ada mesti DIY. Tapi masuk-masuk mall tu singgah Guardian dulu. Oh ya, tak apalah. Kita tengok bahagian DIY dulu. Okay, so ini DIY punya barang. Cuba teka ini apa. Senang je. Ini cawan gelas. Ya Allah, susah pula nak buka. Okay, ini gelas. Gelas ni ada 4 tau. Gelas kaca ada 4 dan harga dia adalah RM5. Saya terkejut. Saya tak tahu cashier tu terkejut ke tidak. Tapi RM5 untuk gelas
gelas kaca sebanyak 4 unit. Sangat menghairankan. Saya tengok dia punya barcode, saya check sebelum saya bayar kat kaunter, and barcode tu betul. Saya tengok ada defect ke tidak, tak ada. Sometimes DIY macam ni because dia ada banyak sangat barang kan. Okay, apa-apa je lah. Yang penting ini adalah saya punya pembelian yang terbaik lah dalam hari ni. RM5 untuk 4 gelas. Saya perlukan gelas ke? Ya, saya perlukan gelas sebab saya selalu bancuk air panas, air sejuk. So, susah untuk saya nak menggunakan 2 biji cawan. Kadang-kadang saya nak letak air yang tak habis kat dalam peti. Lepas tu saya tak ada cawan dah. So, I need more. And also kalau ada visitors pun kat rumah, saya kena stack juga kat cawan kan. And cawan ni kalau dah tak intern kat sini, saya bawa je balik rumah. Murah kot. Cawan ni saya akan sentiasa ingat dia. 4 unit RM5. Gila. Dia salah key in saya rasa. Next adalah botol pump sabun. Kenapa? Sebab saya beli sabun tapi refill pack. Dan kalau nak guna, saya kena buka dia, lepas saya kena tuang guna bag tu, which is very not convenient untuk mandi. And it's time lah untuk beli benda ni. Agak susah nak cari sebab saya jumpa yang mahal, RM18, RM19. Pusing, baru jumpa yang ni RM2.40 kot. DIY. Tak perlu mahal-mahal. Anies Fahana, jangan membazir. Macam tu. Next is my pengganti tangan ketika tak nak basuh tangan kalau makan kat tempat kerja. Solid steel fork and spoon, and also ada steel chopstick. Ini tak penting, ini biasa je. So lepas ni kalau pergi office, bawa bekal complete set saya perlu. Dan benda yang keempat yang saya perlu adalah pisau. Saya ada pisau 2, tapi dua-dua pisau tu adalah pisau yang kecil dan halus. Sangat susah untuk potong daging, sayur yang besar. So manakala saya memang kerap masak, so membeli pisau adalah pilihan yang terbaik. Pisau ni pun jenama Rime, beli kat DIY. Rime ni saya nampak mak saya guna kat rumah dan sangat best. Nak try tak? Sekejap. Macam mana nak try? Sekejap kita try. Tengok ni. Wah, cantik kan? Besar dan ringan dan tajam. Sebab dia ringan. Next, last one is bateri AA. Sebab saya rasa rumah saya dah nak habis bateri. Standby. Saya pun tak ada bateri, so simpan. Next is barang dari Guardian. Okay, sebenarnya barang Guardian ni saya dah bercampur dengan barang kat Watson. 2 kedai yang berbeza, tempat yang berbeza. So mana-mana je lah. Nanti saya ingat saya beritahu. Okay, ni of course Watson, sudah jelas. Kenapa kena beli? Sebab untuk mengelakkan Anies Fahana daripada memegang muka, dan juga disebabkan saya banyak bekerja dengan tanah, banyak chemical. So this is a very safe precaution untuk mengelakkan kecelaruan kulit muka yang teruk. Next is things that saya nak sangat beli sebelum dapat gaji, sebelum ada duit. Saya nak beli prebiotik sebab saya rasa macam skin problem saya adalah really influenced by saya punya eating lifestyle. Maybe macam tu. Saya rasa macam kalau contohnya dekat period, kita akan demand for a lot of sweets, benda yang macam makanan yang kita ngidam banyak lah, makanan yang bukan tak sihat selalunya. So to tackle that problem, saya rasa saya dah try untuk eat more healthily, no junk food for 2 months, I think lah, 2 months. And buying prebiotics is a support
supporting action lah untuk support saya punya mission to have a healthy gut and to have dalam bahasa Inggeris tu panggil apa ya? Untuk mengekalkan kebersihan usus dan perut. So dia ada 30 sachet. Ini adalah dalam sepanjang hari ini adalah untuk memilih prebiotics ni adalah waktu paling lama saya termenung depan rak Watson tu. Sebab ada banyak pilihan. Hari tu tak ada pilihan, terus tak beli. Lagi banyak pilihan, lagi lama nak beli. So 30 sachet, just Watson je. Tadi macam nak try Kinohimitsu ataupun Kitsu macam tu dengan lagi satu jenama Korea ni. Tapi after comparing price and saya rasa macam for first timer saya tak patut go for benda yang mahal kot. Sebab I need to try dekat diri saya. Kalau saya rasa dia memberi kesan yang baik, dia time by time saya akan try to improve and find a trusted brand yang saya boleh keep on consume. Sebab saya tak pernah makan probiotik, takut sikit lah. Yang betul-betul saya macam confirm dan sedikit yakin nak beli sebelum ni adalah Kitsui yang Snow White tu. Tapi harga dia nak dekat sama dengan ni. Itu 14 sachet. And lagi satu dia saya takutlah nak berak banyak-banyak. Tapi ni pun sama kan, nak faham tak? Dia macam sama je sebenarnya. Fikir pasal duit lah tadi. Apa je lah. Oh, jom kita tengok kat dalam dia macam mana. Wah, all is pink. 30 sachet. Cara nak buat, macam mana nak buat? Ni powder kan? Okay, 2 gram powder. Wah, makan terus dari uncang. Ambil satu setiap hari. Lah. Okay. I tak kena bancur. Bagus. Cepat dan senang untuk saya. Tak membazir masa. Saya nak breakfast lagi. Apa je lah. Disebabkan tadi jam, so saya dah unboxing beberapa barang Watson dan Guardian saya. Ni saya beli wet tissue. Ada 3 pieces. RM3 je, murah. So saya ambil lah. And the big one, this is the big guy. Kapas. Kenapa beli? Sebab I think it's time to beli sendirilah. Selalu ambil adik sebenarnya. Ini adalah wet tissue ni. Kenapa beli? Saya pun tak tahu. Saya rasa macam saya perlu beli wet tissue. Every time saya nampak wet tissue, saya akan cakap, saya perlu beli ni. Kenapa ya? Tak tahu. Macam tu lah. Next is my facial cleanser. Sebelum ni saya pernah try yang Wardah yang amino acid yang warna kelabu silver tu. This one is Hydra Rose. Saya ingin try. Saya nak cuba. Because I think saya perlukan pencucian dari dalam, kesihatan dan kecantikan dari dalam, dan kemudian saya perlukan sistem pertahanan yang kuat. So that's why I choose this one. Skin barrier. I have to make it strong so that tak perlu nak counter masalah nak beli ubat jerawat itu ini. So dia macam kurang biasanya kita start tackle the problem from inside. Faham tak? Macam tu. And here, okay, this is the most questioning purchase I made today. I also don't know why, but I think I like the colour. Just because it's ruby red, you know. Taklah, tipu je sebenarnya. Sebab saya pernah nampak ada orang review benda ni. Diorang punya kulit nampak glowing right after, very fast. So I just want to figure it out on myself, since I already have some money to spend on this. This is the only spending yang saya rasa macam unnecessary, selain strawberry cake. I want to try this lah. Dia macam kita cuba. Harga pun murah je tadi, bawah 20, so kita ambil.
Kalau 30 tak lah. Okay, ni adalah makeup cleanser. I need this sebab kat rumah punya dah habis. Ini adalah sunscreen. Sebab saya dah banyak kali sebulan ni kan, dah sebulan dah saya kena goreng kat sini. So saya kena replenish saya punya kulit. Merepek. Okay, ini adalah sanitizer. Kenapa beli? Sebab bila kerja saya banyak menggunakan telefon, dan sambil saya kerja tu saya banyak menyentuh barang-barang kan, semua barang-barang tu semua ada kuman dan dia punya bakteria yang sendiri. And saya pun shock. That's the reason why saya punya kulit like now is not very satisfying untuk saya. Saya tak berpuas hati dengan keadaan kulit sekarang. So hygiene, I need to keep my phone clean. So right after saya habis saya punya duty, sebelum ni saya akan ambil wet tissue yang ada alkohol. Saya akan wipe saya punya phone, tempat button, tempat saya thumbprint apa semua, and biarkan dia kering. Lepas tu baru boleh saya main telefon. Itu bila saya balik rumah. So sekarang saya boleh buat menggunakan sanitizer which is much more trusted lah. Saya guna wet wipes tu not 100, maybe like 60% je bakteria yang dihapuskan. So saya need double confirm lah guna sanitizer. Lebih cepat kering, lebih meyakinkan. And that is all for barang Watson and Guardian. So what's next? Dah weh, tu je sebenarnya. Yang lain ni grocery ada, saya cakap je lah. Ada cereal, ada granola, ada cendawan, ada sausage, ada butter, ada makaroni, ada ayam. Tu je. Semalam beli grocery. Grocery tu saya dah banyak simpan dalam peti. Semua dah letak dalam peti dah. So kalau nak bagi sekarang macam macam tu, macam peliknya. Macam tu. Just know that saya beli grocery semalam, I spend about 150 untuk sayur, beras, bla 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 bla, semua barang yang saya sentiasa perlu untuk saya survive kat sini. Actually hari ni baru saya beli barang yang like my self care punya product. Semalam saya beli for survival. Shopping for survival is yesterday. Today is shopping for myself. Dah, tu je. Bye bye.